Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan saya soalan nombor 4. Ibu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tuan Yang Ketua, pertama, Perbadanan Prima Malaysia ataupun Prima ditubuhkan di bawah Akta Prima 2012 ataupun Akta 739 dengan misi untuk merancang, membangun dan menyediakan kediaman mampu milik yang berkualiti tinggi dengan konsep kehidupan moden untuk rakyat Malaysia berpendapatan pertengahan M40. Yang keduanya, saya ingin menekankan juga bahawa Prima amat menitik beratkan kualiti dalam setiap pembinaan projeknya dan memastikan pematuhan piawaian pembangunan yang telah pun ditetapkan, di mana pembangunan Prima melalui beberapa lapisan pemeriksaan kualiti dan keselamatan yang dilaksanakan oleh operasi dalaman dan persijilan agensi-agensi teknikal yang terlibat sebelum diserahkan kepada pembeli. Ini adalah merupakan proses pematuhan bagi memperolehi sijil perakuan siap dan pematuhan ataupun CCC yang telah ditetapkan di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 atau Akta 133. Yang ketiganya, saya ingin menekankan semua projek Prima turut dibina mengikut standard piawaian sistem penilaian kualiti dalam pembinaan QLASIK yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB dengan skor QLASIK-nya yang tertinggi diperolehi adalah sebanyak 82%. Tuan Yang Ketua, yang keempatnya, saya ingin menekankan bahawa tempoh liability kecacatan ataupun DLP merupakan tempoh jaminan yang ditetapkan di dalam Perjanjian Jual Beli Akta Pembangunan Perumahan 1966 terhadap sebarang kecacatan untuk unit yang dibeli. Prima telah pun menyediakan aplikasi PropKita sebagai platform untuk pemilik kediaman berkomunikasi dengan Prima dan memudahkan pengurusan kediaman. Laporan kecacatan perlu dibuat melalui aplikasi ini dalam tempoh DLP yang bermula selepas 14 hari daripada tarikh notis milikan kosong dan ia terpakai untuk tempoh sehingga 24 bulan atau 2 tahun dari tarikh tersebut dinyatakan di dalam Perjanjian Jual Beli. Yang kelimanya, Tuan Yang Dipertua, sebarang aduan kecacatan yang diterima akan diproses dan kerja-kerja pembaikan kecacatan akan dibuat dalam tempoh selewat-lewatnya 30 hari dan ia bergantung kepada jenis kecacatan yang telah pun dilaporkan. Keenam, bagi projek-projek yang mengalami kelewatan dan dikategorikan sebagai projek sakit, ia akan dipantau oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui satu task force projek perumahan swasta lewat sakit dan terbengkalai. Tuan Yang Ketua, yang ketujuh, bagi meringankan beban pembeli yang terkesan akibat daripada kelewatan projek, Prima telah pun membuat inisiatif menawarkan pembayaran awal sebahagian ganti rugi tertentu dan ditetapkan, dan pada waktu ini terkini Prima telah pun membuat pembayaran LED sebanyak ringgit Malaysia 211 juta kepada pembeli-pembeli yang layak. Kelapan, Prima juga mengambil inisiatif dengan melantik kontraktor penyelamat bagi beberapa projek yang terkesan. Tuan Yang Dipertua, bahagian yang kedua, soalan panjang sangat, soalan sebenarnya berat. Boleh jawab bertulis pun. Boleh jawab bertulis. Ya. Okay. Tapi kalau nak jawab lisan boleh juga. Saya jawab bertulis, tapi kalau ditanya nanti saya jawab balik. Baik. Terima kasih, Tuan. Soalan tambahan? Datuk Sri Faraj. Masih Tuan Yang Ketua. Soalan saya adalah tentang kenapa wujudnya masalah utama kelewatan pemaju-pemaju ini menyiapkan projek Prima dan kenapa bangunan yang dibuat itu tidak menepati kualiti yang dijanjikan. Itu soalan pertama saya. Soalan kedua saya, sekali, apakah tindakan yang telah diambil oleh pihak kementerian dan apakah yang boleh dilakukan oleh pembeli kalau ada kelewatan dan juga kecacatan dari pihak pemaju? Terima kasih. Memang YB Menteri tadi dah jangka soalan tambahan tu adalah soalan bahagian kedua. Tuan Yang Dipertua, sebenarnya kita memantau lebih kurang 360 projek yang sakit. Dan kalaupun yang diambil 30 mana-mana yang terlewat ataupun sakit, memang kita ambil tindakan. Dan pada waktu ini juga selain daripada itu, kita juga mewujudkan Housing Integrated Management System HIMS yang mula beroperasi pada 31 Januari 2022 di mana ini telah pun sistem telah pun ditambah baik yang kita boleh merekodkan semua jenis dan bilangan kesalahan ataupun yang sering dilakukan oleh pihak pemaju untuk dikenakan tindakan dan pada masa yang sama untuk kita memantau supaya tidak berlaku pengulangan. Adapun yang dibangkitkan oleh Datuk Sri Faraj ini, Tuan Yang Dipertua,
beliau telah pun menghantar surat kepada kami berkaitan dengan residency brickfields. Ia adalah terkait dengan masalah kontraktor dan terkait juga dengan masalah COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi perkara itu memang telah pun disusun, dikemas susun, dan untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat, beberapa isu yang telah Yang Berhormat bangkitkan pun telah pun kita tangani dan it is ongoing proses dalam penambahbaikan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Soalan tambahan. Datuk Sariuddin. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya mudah saja. Atas kertas memang cantiklah segala-galanya mengikut seperti mana yang dijangkakan. Cuma bagi pemaju-pemaju ataupun kontraktor yang tidak memenuhi syarat ataupun melaksanakan tugas mereka sambil lewa ni, apakah tindakan pihak kerajaan? Adakah pihak kerajaan akan terus melantik mereka ni untuk menjadi kontraktor ataupun pemaju? Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, bagi mana-mana pemaju yang menghadapi kesukaran ataupun menimbulkan masalah ini, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan boleh mengambil beberapa tindakan seperti mana berikut mengikut Akta 118. Pertama, Seksyen 11-1, Menteri boleh mengambil apa-apa tindakan seperti mana yang termaktub dalam perenggan A hingga E sekiranya pengawal perumahan berpendapat bahawa pemaju perumahan yang berlesen tidak dapat memenuhi obligasinya kepada para pembeli dan ataupun akan menggantung pengendalian pembinaannya atau menjalankan perniagaannya dengan cara yang mungkin akan memudaratkan pembeli. Kedua, dalam Seksyen 11-1 CA Akta 118 juga, Menteri boleh mengesahkan bahawa sesuatu projek adalah projek terbengkalai apabila sesuatu projek tidak disiapkan atau luar tempoh perjanjian jual beli dan tiada sebarang aktiviti yang ketara di tapak pembinaan selama tempoh 6 bulan. Seksyen 12 pula Tuan Yang di-Pertua, Menteri boleh memberikan apa-apa arahan yang difikirkan patut dan sesuai bagi maksud memastikan pematuhan akta ini dan apa-apa arahan yang ditetapkan. Tuan Yang di-Pertua, apabila sesuatu projek disahkan sebagai sakit, KPKT juga mengambil tindakan proaktif dengan menyenarai hitamkan pemaju perumahan dan ahli lembaga pengarah syarikat yang terlibat dengan projek-projek tersebut, Tuan Yang di-Pertua, dan pada masa yang sama disekat daripada memohon lesen pemajuan baru dan akaun pemajuan perumahan HDA mereka juga akan disekat. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Sekarang saya jemput Datuk Halim Sulaiman. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya